Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Dengan majlis yang barakah ini, Allah turunkan keberkatan dan rahmat kepada seluruh penduduk kawasan Guar Kepayang dan penduduk Pendang ni khususnya, dan masyarakat Kedah umumnya. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, majlis pada malam ni berjalan dengan lancar. Tujuan kita datang ke sini untuk mendengar nasihat yang saya tujukan pada diri saya sendiri khususnya, dan kepada kita semua untuk sama-sama kita jadikan panduan. Sementara nak habiskan perjuangan dalam dunia. Ni dunia lah ni. Kita duduk dalam ni, kita duduk di Pendang ni, duduk di Malaysia, kita bernafas, kerja, ada anak, kena fikir nak makan ubat, kena fikir nak bayar yuran, fikir esok nak berniaga pukul berapa, tahun depan nak berniaga apa, nak letih, nak rugi ke nak untung, nak bertanding, nak menang ke nak kalah. Ni barang nak naik, barang nak turun, nak kena buang kerja, nak dapat kerja baru, dunia. Semua ni akan berakhir. Semua ni akan berakhir. Ada sampai satu masa dalam satu dewan yang luas, kita akan duduk bersama Nabi dan Rasul. InsyaAllah dalam syurga nanti. Siapa tak mau? Kita dalam dewan ni hari ni, lebih kurang 1,000 orang. 1,000 je. Nabi dan Rasul jumlah keseluruhan ratus ribu. Jumlah Nabi lebih 100,000. Bukan wali tau. Bukan wali. Nabi. Lebih 100,000. Ramai yang Quran tak sebut. Quran sebut 25 saja. Ada satu Nabi yang sangat terkenal, murid kanan Nabi Musa Ibn Imran. Nabi Musa yang tidak diceritakan dalam Quran, Nabi itu nama Yusha' ibn Nun alaihissalam. Nabi Yusha'. Dia ada mukjizat dia. Mukjizat beliau adalah menahan matahari dari bergerak dan berputar. Dan ada ratus ribu yang lain. Bila kita dengar satu maklumat, Nabi ada ratus ribu. Nabi bukan Tok Guru. Tuan Guru dia ada dosa, dia ada kesalahan, dan banyaklah kebaikannya. Nabi maksum. Bilangan mereka ratus ribu. Takkan kita tak teringin nak jumpa satu hari nanti? Bila sebut ada Tok Guru turun, Habib sekian turun, kita semua pi. Teringin tengok dia, teringin salam dengan dia. Kalau Rasul, kalau Nabi, lagi kita teringin. Yang ni lah yang antara bila saya belajar daripada sekolah menengah, kemudian sambung belajar di Syria. Bila Tok Guru cerita tentang Nabi-Nabi yang lain, Khadir, Zulqarnain yang disebutkan dalam Quran, Luqmanul Hakim yang disebutkan dalam Quran, teringin berkawan dengan mereka. Dengan mereka satu hari nanti di syurga, teringin buat kawan, keluar pergi mana-mana, berjalan, sembang, tanya dia dulu macam mana mereka membawa umat ini. Ada Rasul, Nabi cerita dalam hadis, dia Rasul, bilangan pengikut dia seorang yang ikut dia untuk sebut la ilaha illallah, seorang. Dia berdakwah siang dan malam. Ajak orang kembali kepada Allah, sembah Allah siang dan malam. Sampai akhir hayat. Seorang dia ikut. Rasul apa tu? Wallahu'alam. Tapi Nabi kata ada Rasul itu. Seorang je pengikut dia. Di mahsyar nanti kamu akan tengok. Bilangan umat dia seorang sepanjang dia berdakwah. Kerja kerasnya Rasul itu. Tanpa mengeluh dan bunyi, tanpa keluh dan kesah. Tak bunyi apa pun.
tak mengeluh dan tak mengesah. Terus berdakwah walaupun seorang je sebut la ilaha illallah yang ikut beliau alaihi salam. Ini cerita Nabi. Kemudian datang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Nabi Muhammad yang kalau cerita tentang kelebihan 100 jam pun tak habis. 100 jam. Maka waktu Nabi hidup dulu, jadi Rasul umur 40, meninggal wafat alaihi salam umur 63. Maksudnya Nabi berdakwah 23 tahun. Nabi berdakwah 23 tahun, berapa orang sahabat lebih kurang? Ni kena tanya. Ada berapa orang sahabat lebih kurang yang masuk Islam pada zaman itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berjumpa muka dengan Nabi? Bersua muka baru boleh jadi sahabat. Yang berjumpa hidup sezaman, masuk Islam, bersua muka dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam, itu sahabat. Ada berapa? Ulama buat anggaran lebih kurang 140,000 sahabat. Ni baru 1,000 ni, tuan-tuan dalam dewan ni, baru 1,000 lebih kurang. Sahabat lebih kurang 140,000 orang. Kenapa ulama buat anggaran macam tu? Daripada mana ulama dapat 140,000 orang lebih kurang sahabat? Ulama ambil bilangan mereka yang hadir mengerjakan haji bersama Rasulullah. Nabi buat haji berapa kali? Ni tanya orang Pedang ni, banyak pondok kan? Penang ni banyak pondok. Banyak tuan guru. Nabi buat haji berapa kali? 63 tahun Nabi hidup, berapa kali Nabi buat haji? Sekali. Ramai yang jawab. Semua perempuan. Lepas ni mereka lah Tok Qadhi. Nabi buat haji sekali je. Berapa orang Islam yang hadir bersama dengan rombongan haji Rasulullah di Arafah ketika itu? Lebih kurang 100 hingga 140,000 kata para ulama. Kesemua ini Islam, kesemua melihat muka Nabi, mereka mati dalam keadaan Islam, maka mereka itu sahabat. Lebih kurang 140,000 orang. Radhiyallahu anhum. Itulah bilangan sahabat. Dan setiap sahabat adalah orang soleh. Semua sahabat adalah orang soleh. Adakah semua sahabat ulama? Ini soalan. Adakah semua sahabat ulama alim? Tidak. Adakah semua sahabat orang soleh, orang baik? Ya. Ya. Sahabat orang, kesemuanya orang soleh. Ada tak sahabat buat dosa besar? Ada tak sahabat melakukan dosa besar? Ada. Tapi bila sekali buat dosa besar, pi mengaku dengan Nabi, ya Rasulullah, zanaitu. Ya Rasulullah, aku buat dosa besar sekali, aku berzina. Nabi suruh balik, dia mai mengaku lagi, Nabi suruh balik, dia mai mengaku lagi, Nabi suruh balik, dia mai mengaku kali keempat. Nabi tanya, abika junun, kamu gila tak? Maksudnya berakal ataupun tidak ketika melakukan perbuatan tu. Dia kata berakal. Sahabat. Dia buat dosa besar sekali, pergi mengaku dengan Nabi, nak bertaubat. Aqim alayyal had, ya Rasulullah, kenakan had, rejam ke atas aku. Ada ke orang hari ni buat salah pergi mengaku untuk rejam ni sampai mati tuan, bukan rejam sampai bengkak dahi. Rejam ni baling dengan batu sampai mati. Bila nak mati? Ambil masa berapa minit nak mati, baling dengan batu. Seksa ke tidak? Dalam keadaan yang sangat sakit. Tapi nak menghilangkan dosa sebelum bertemu dan berjumpa dengan Allah di akhirat, nak bersih dosa di dunia, ya Rasulullah, zanait, aku berzina.
sahabat. Bila meninggal, Nabi solatkan jenazah. Ada satu sahabat lain yang berzina, kemudian bertaubat sekali ya, kemudian bertaubat. Dijatuhkan hukuman, kemudian mati. Kemudian Nabi solat atas jenazah dia yang melakukan dosa ni, sahabat ni. Kemudian Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, dia berzina." Nabi kata, "Ya Umar, laqad taba taubatan." Sahabat aku ini telah bertaubat. "Lau qusimat ala sab'ina ahli al-Madinati lakafathum." Kalau dibahagikan taubatnya kepada 70 pendosa di Madinah, nescaya cukup Allah ampunkan ke semua mereka. 70 orang. Sahabat, ni anak murid, anak didik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni saya nak sebut seorang secara ringkas. Daripada 100,000 ni, seorang sahabat, salah seorangnya nama Abu Sufyan. Ada 2 orang Abu Sufyan, sahabat Nabi. Yang pertama Abu Sufyan ibn Harb. Yang kedua Abu Sufyan ibnul Harith. Jarang saya ceramah cerita sahabat ni malam ni, sebab pagi tadi ceramah dah. Pagi tadi 1.5 jam dah. Tu sambung pula malam. Kita ambil yang santai-santai je lah. 140,000 sahabat. Kalau tuan-tuan baca sehari satu kisah sahabat, setahun baru 360. 10 tahun baru 3,600 sahabat. Banyak lagi tuan-tuan tak baca. Saya waktu belajar dulu, bila tahu bilangan sahabat ratus ribu, bilalah kita nak habis baca. Semua mereka hebat. Kisah mereka sangat hebat. Tuan-tuan tengok malam ni, Abu Sufyan ibn Harith. Apa No? Saya ceramah lah ni, gigi belah ni tak ada satu. Dia keluar angin. Yang tu pun nak cerita juga. Saya cerita sebab dia duduk keluar tu angin tu. Dia tak ada tampan. Letih lah sikit. Doktor abang ada, ustaz nanti cabut. Ustaz cakap dia keluar. Dia letih sikit. Tuan-tuan, malam ni sahabat nama Abu Sufyan ibn Harith. Tadi saya muqaddimah. Saya ceritakan manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Kemudian manusia-manusia yang dididik dan ditarbiah secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa antaranya? Abu Sufyan bin Harith. Harith bin Abdul Muttalib. Nabi kita nama Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa hubungan Muhammad Nabi kita dengan Abu Sufyan? Senyap je pun. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kisah sahabat malam ni nama Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Apa hubungan Rasulullah dengan Abu Sufyan? Pandai. Sepupu. Bukan pak menakan. Sepupu betul ni. Bukan 2 pupu, 4 pupu, anak menakan pupu ni. Sepupu betul. Al-Harith, ayah Abu Sufyan, dengan Abdullah, ayah Rasulullah, 2 beradik. Mak lain-lain, pak sama. Tak faham terus. Tadi nak faham dah Ustaz. Masuk pergi dalam lagi. Inilah keluarga Nabi. Ini keluarga Rasulullah. Saya ulang, Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Bawa balik maklumat ni jadilah. Jumpa Nabi nanti, ya Rasulullah, aku kenal kamu dan aku kenal ahli keluarga kamu. Siapa ahli keluarga aku yang kamu kenal? Aku kenal antaranya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Aku kenal ya Rasulullah Abu Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Radiyallahu anhuma. Abu Sufyan bin Harith ni segagan dengan Rasulullah. Sama baya.
umur dengan Nabi. Lebih kurang setahun 2 tahun macam tu je. Sepupu Nabi membesar di satu kampung yang sama, ahli keluarga yang sama, puluh-puluh tahun sampai Nabi umur 40. Rapat. Kawan rapat daripada kecil. Kisah kawan rapat Rasulullah ada banyak. Antara kawan rapat Nabi, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Tu kawan daripada kecil. Sayyidina Abu Bakar. Antara kawan rapat Nabi yang kawan baik dengan Nabi daripada kecil, Abu Sufyan ibnul Harith. Dan antara kawan rapat Nabi daripada kecil, kemudian bila Nabi menjadi Nabi dan Rasul, dia tinggal Nabi, dia ludah Nabi. Ada? Dan akhirnya mati dalam keadaan tidak Islam. Dulu kawan baik Nabi. Dia inilah manusia yang paling menyesal sekali di padang mahsyar sebab dia tinggal Rasulullah. Bukan Abu Sufyan ni, orang lain. Hujan. Hujan dia bunyi hujan lah. No? Dengar lah, ceramah saya dengar lah. Kau okey lah. Kau nak qasidah ya? Ada kawan rapat Nabi daripada kecil sampai meninggal kawan rapat Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Ada kawan rapat Nabi main daripada kecil, main sekali apa semua sampai umur 40. Bila Nabi isytihar jadi Rasul, dia jadi musuh nombor 1. Akhirnya sampai dia mati, dia bermusuh dengan Nabi SAW. Rugi dia. Dan ada kawan rapat Rasulullah merangkap sepupu Nabi. Dia kawan baik dengan Nabi sampai Nabi umur 40. Isytihar jadi Rasul. Dia isytihar jadi musuh nombor 1 Nabi. Nama dia ni Abu Sufyan ibnul Harith. Sepupu Nabi ni. Tapi ending dia berapa tahun sebelum kewafatan Nabi, 2-3 tahun sebelum Nabi wafat, 2-3 tahun je sebelum Nabi wafat, waktu itulah dia isytiharkan keislamannya di depan Nabi SAW dan Nabi tak mau tengok muka dia. Ni bukan trailer, ni last dah ni. Kira kalau nak berhenti pun tak apa dah. Tahu dah nama Abu Sufyan bin Haris, sepupu Nabi. Dulu dia kawan baik dengan Nabi lebih kurang 40 tahun. Lebih kurang kawan baik dengan Nabi 40 tahun. Kemudian bermusuh hampir 20 tahun. Musuh kanan. Ni. Dekat Nabi nak wafat, 2-3 tahun Nabi nak wafat, dia isytihar Islam. Dia buka muka dia depan Nabi. Nabi tak mau tengok dia. Subhanallah. Nabi tak mau tengok dia. Dan apa yang dia buat last sekali sampai Nabi mau tengok dia dan Nabi mau senyum kat dia. Nantikan dalam ceramah ni. Dah bila pula dah. Subhanallah. Abu Sufyan. Apa dia buat? Dia kawan baik dengan Nabi, sepupu, membesar sekali, main 7 kasut, apa semua. Contoh lah, main 7 kasut lagi duk kod pula kataan tu. Rupanya Rasulullah main 7 kasut. Naik satu status Ustaz Wadi Anwar. Jaga hati-hati. Ini saya nak bagi faham je. Kemudian kawan baik sampai umur 40 bila Rasulullah isytihar kenabian, nubuwah di Mekah. Umur 40. Nabi duduk di Mekah sampai umur 53. Lepas tu hijrah pergi Madinah. Nabi duduk 10 tahun sampai umur 63. Kemudian Nabi wafat. 40 tahun Abu Sufyan ibn Haris kawan dengan Rasulullah. Bila Nabi isytihar Rasul, dia isytihar dia musuh nombor 1. Macam Abu Lahab juga. Cuma Abu Lahab bukan adik-beradik saudara mara Nabi. Bukan pak menakan Nabi. Abu Lahab. Bila Abu Lahab isytihar perang musuh pertama kepada Nabi, dia bukan adik-beradik Nabi.
Abu Sufyan, saudara Nabi, rapat dengan Nabi, membesar dengan Rasulullah di persekitaran yang sama, di Syi'ib Abi Talib. Kalau pergi Mekah, tanya kat mana Syi'ib Abi Talib. Keluar kot pintu Marwah, ambil kanan. Itu Syi'ib Abi Talib. Di situ Nabi membesar. Ada rumah Rasulullah yang pustakaan tu. Di situ semua rumah pak menakan Nabi-Nabi. No? Saya silap tadi. Abu Lahab pak menakan Nabi lah tadi. Abu Lahab saya silap maklumat tu. Ini baru teringat rumah Abu Lahab kan. Abu Lahab pak menakan Nabi. Abu Jahal yang bukan pak saudara Nabi. Abu Jahal. Okey, tadi maklumat tadi. Betul sikit. Kemudian bila diisytihar menjadi Rasul, dia perang. Kita pendekkan kisah. Kita pendekkan cerita ni. Dia ada lebih kurang berapa belas muka surat. No? Bila Nabi isytihar jadi Rasul, Abu Sufyan yang membesar kawan baik apa semua ni, sepupu Nabi, dia pun isytihar perang dengan Nabi SAW. Dia tak mau baik dengan Nabi. Bermusuh. Kalau di Mekah ada menteri-menteri Mekah, maka Abu Sufyan ibn Haris ni, dia menteri kanan di Mekah. Besar jawatan dia menteri kanan di Mekah. Apa saja propaganda, apa saja perang saraf diketuai oleh Abu Sufyan bin Haris. Bentuk-bentuk seksaan untuk umat Islam di Mekah yang masuk Islam ketika itu mesti ada kerjasama campur tangan Abu Sufyan ibn Haris. Sampai di telinga Nabi, Abu Sufyan yang dulu baik dengan Nabi, bila jadi Rasulullah, Nabi Muhammad jadi Rasul, dia isytihar perang, dia isytihar musuh, sampai ke telinga Nabi, tiap-tiap kali yang masuk Islam diseksa, mesti ada nama Abu Sufyan yang ambil pot dalam penyiksaan itu. Dia bukan jadi orang kafir biasa, tapi dia jadi perancang utama perang saraf, perancang propaganda untuk hentikan dakwah Nabi. Ni hak sepupu hak kawan baik dulu ni. Lepas setahun Nabi sabar, lepas 2 tahun Nabi sabar, lepas 3 tahun Nabi sabar, Nabi mendoakan hidayah kepada sepupu yang dia sayang, yang membesar dalam satu kawasan kampung sebagainya. Berdoa Abu Sufyan supaya dapat hidayah. 13 tahun Abu Sufyan masih menyakiti umat Islam. Bukan menyakiti biasa, jadi orang utama di kalangan menteri Quraisy yang merancang untuk sekat dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah. Nabi ingat, Nabi kenang dan Nabi kenal sangat, Nabi tahu sangat apa yang Abu Sufyan ibn Haris dia ini buat untuk tutup Islam di kota Mekah. Kemudian Nabi hijrah pergi Madinah. Ini kisah ringkas ni. Kemudian Nabi hijrah pergi Madinah. Soalan, siapa boleh jawab, ambil 100 kat Datuk Kamil. Saya pergi tang mana, tuan rumah tu kena bayar. Melawak dah, buat sungguh jenuh. Bila Nabi dah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian dihalang dakwah di Mekah tak boleh berkembang, dakwah di Mekah tak boleh bernafas, Allah wajibkan Rasulullah dan umat Islam berhijrah sebab ada di kalangan orang Islam bukan sahaja diseksa, bahkan dicacatkan, ada yang dibunuh umat Islam di Mekah. Kesemua percaturan dan permusuhan ini ada campur tangan dan jasa jahat Abu Sufyan ibn Haris. Nabi ingat benda tu, tuan-tuan. Nabi ingat perkara itu. Maka Nabi pun berhijrah ke Madinah Munawwarah, meninggalkan penduduk Mekah. Waktu tu yang masuk Islam 13 tahun, tidak melebihi, ingat ni fakta sirah, tidak melebihi 250 orang yang masuk Islam di Mekah. Dakwah 13 tahun. Sedangkan Madinah, sebelum Nabi hijrah, Nabi dah hantar Nuqaba, Nabi dah hantar Abdullah ibn Ummi Maktum, Nabi dah hantar beberapa orang, Mus'ab bin Umair, Nuqaba. Hantar pi ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah, di Madinah dah ada 500 orang Ansar yang peluk Islam. Dah ada dah.
Sahabat-sahabat Nabi pergi buat kerja. Subhanallah, pergi buat dakwah di Madinah Munawwarah sebelum Nabi sampai. Mekah tak terima dakwah Nabi, 13 tahun tak sampai 250 orang. Lebih kurang, wallahu alam. Nabi pun hijrah. Kemudian tahun kedua, kalau semua ingat, tahun kedua Nabi hijrah. Nabi hijrah umur 53. Ni sirah. Nabi hijrah umur 53. Jadi Rasul umur 40, berdakwah di Mekah 13 tahun. Jadi 53. 53 Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Tahun pertama tak berlaku perang. Tahun kedua Quraisy cari pasal. Quraisy. Siapa Quraisy? Hak Mekah tadi ni. Siapa antara orang kanan yang menyusun perang untuk mematikan cahaya Islam di Madinah? Abu Sufyan ibn Haris. Sampai di pengetahuan Rasulullah. Dia antara yang penyusun utama kanan strategik untuk serang Madinah. Tahun 2 berlaku perang Perang Badar. Kemudian berlaku tahun ketiga perang Uhud. Semua ni Abu Sufyan turut serta. Setiap peperangan, hampir semua peperangan Abu Sufyan turut serta dan dia yang pengendali. Bukan dia ketua perang. Dia antara yang menyusun strategi Abu Sufyan ni. Lawan sungguh dengan Islam. Padahal dulu membesar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Akhirnya Quraisy jadi lemah. Kalah dalam banyak peperangan. Sampailah tahun ke-8 hijrah. Tahun ke-8 Nabi umur berapa? Nabi hijrah 53, campurlah 8. Nabi hijrah 53, campur 8. Bila peristiwa tu berlaku tahun 8 hijrah, 53 plus 8. Lebih kurang 61. Tahun 8 hijrah, Islam dah mula kuat. Quraisy kalah perang. Nabi bawa 10,000 orang, tawan kota Mekah. Peristiwa tu nama Fathu Makkah. Berapa orang Nabi bawa? 10,000 tentera. Bukan sekali dengan orang perempuan kanak-kanak ni. 10,000 ni tentera sahaja. Ni 1,000. 10,000 ni ramai. Untuk menawan kota Mekah tanpa perang. Tak ada perang, tak ada pertumpahan darah. Ketika mana Nabi bawa 10,000 orang untuk tawan kota Mekah tanpa perang dan pertumpahan darah, waktu itulah Abu Sufyan ibn Haris dia mula gelabah dan gelisah. Dia kata nak pergi mana? Abu Sufyan mula gelabah, gelisah, takut nak pergi ke mana. Kenapa? Sebab pemimpin Mekah yang standard dan sejahat Abu Sufyan seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Abu Sufyan, kalau umat Islam jumpa, umat Islam akan bunuh mereka ni. Dia tak tangkap, masuk penjara, soal siasat, ambil keterangan dan ni mereka punya tahap ganas ni, buat keluar senarai nama, tembak. Contoh. Ada tak penjenayah yang macam tu? Ada, bahaya. Yang sangat bahaya. Berulang kali buat jenayah berat, keganasan, rompak, bunuh dan sebagainya. Keluar nama, tembak. Contoh. Abu Sufyan ni antara penjenayah musuh Islam ketika tu. Kalau orang jumpa, sahabat mesti bunuh dia. Macam Ikrimah juga. Maka bila Rasulullah bawa keluar tentera 10,000, Abu Sufyan antara orang yang paling gelabah di kota Mekah. Dia pun balik ke rumah dia. Jumpa anak isteri, dia berbincang dengan anak isteri. Kita nak kena pindah, nak kena lari, kita nak pergi ke mana? Anak isteri dia kata, kami nak masuk Islam. Dah sampai masa apabila seluruh jazirah Arab tunduk dengan Muhammad Rasulullah. Kita kena anut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga dan anak-anak Abu Sufyan pujuk untuk dia masuk Islam. Akhirnya lepas pujuk, mereka menarik minat saya, kata Abu Sufyan, mengenai agama Muhammad, dan Allah melapangkan dada saya memeluk Islam. Hak ni hak cerita atas ni, maksudnya nak ending lah. Maksudnya nak ending lah. Bila Nabi bawa
kumpulan tadi ramai tadi, Abu Sufyan ni antara nama yang wanted. Nama yang kalau sahabat jumpa mesti mati. Sebab kejahatan dia. Dia lead propaganda, dia lead kejahatan pembunuhan ke atas umat Islam. Satu ketika dulu yang makan masa lebih kurang 20 tahun. Lama, bukan sekejap. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia dengar kumpulan Rasulullah keluar 10,000 sampai di Abwa. Abwa ni lebih kurang 200 kilometer nak ke Mekah. Abwa lebih kurang lah. Jadi Abu Sufyan dengar Nabi dengan 10,000 dah sampai di Abwa. Abu Sufyan pun ajak anak lelaki dia untuk keluar bertemu dengan Rasulullah untuk mengiklankan keislamannya. Dia dah masuk Islam tapi nak sebut depan Nabi. Dia nak sebut depan Nabi bahawa dia dah masuk Islam. Maka dia pun bawa anak lelaki dia Ja'far ibn Abi Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Bawa bersama dengan anak lelaki dia nak pergi jumpa dengan Rasulullah dan mereka sampai di Abwa. Waktu tu 10,000 tentera Islam. Sangat ramai. Bayangkan Perang Badar tahun 2 Hijrah, tentera Islam yang berjaya dikumpulkan 313 sahaja. Sikit je. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-8 dah jadi 10,000. Tentera yang ada baju besi, yang ada pedang, yang ada panah, tentera 10,000. Ramai. Abu Sufyan pun pi. Dia pun berselimut. Dia, apa dia bahasa dia berguna? Dia menyamar. Abu Sufyan pun menyamar. Sebab apa dia menyamar? Sebab kalau dia tunjuk muka dia, dia tak dan sampai depan Nabi. Sahabat akan bunuh dia. Disebabkan kejahatan dia 20 tahun. Dia lead pemusuhan ke atas Rasulullah dan umat Islam. Maka nak elakkan dia dibunuh sebelum orang tahu, Nabi tahu dia masuk Islam, dia pun menyamar. Akhirnya dia masuk dalam gerombolan yang besar itu dan dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia jumpa Nabi Muhammad. Dia pun pi depan muka Nabi SAW. Dia pun buka muka dia. Nabi tengok muka dia, Nabi kenal. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu." Wahai pesuruh Allah, aku dah masuk Islam. Nabi tengok muka dia. Kemudian Nabi tengok ke arah lain. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni payah nak paling muka daripada orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kejahatan yang dia buat, permusuhan yang dia buat, dia lead pembunuhan yang banyak ke atas umat Islam ni. Nabi tak boleh tengok muka dia. Nabi kalih arah lain. Abu Sufyan mai depan Nabi. Nabi kalih arah lain. Kemudian Abu Sufyan duduk depan Nabi. Dia kata, "Aku sepupu kamu, wahai Muhammad. Aku dah masuk Islam." Nabi paling ke arah lain. Nabi tak senyum kepada Abu Sufyan. Habis dia. Nabi tak senyum. Akhirnya Abu Sufyan menjauhkan diri dengan Rasulullah pada ketika itu. Nabi terima Islam dia. Bukan Nabi kata hang tak Islam. Nabi terima keislaman dia. Tapi Nabi tak boleh tengok muka dia. Tuan boleh bayangkan orang khianat kita. Cerita dikhianati. Mengalirkan air mata orang yang baik. Kemudian dia menjauhkan diri daripada Rasulullah. Dalam perjalanan nak pi, bila ramai 10,000 nak bergerak 400 km Madinah pergi ke Mekah, ambil masa banyak hari, berbelas-belas hari. Maka sepanjang bermusafir ini, Abu Sufyan dia duk cari peluang macam mana nak bagi Nabi senyum dan melihat wajahnya. Maka dia pun pergi jumpa dengan orang nombor 1 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang nombor 1 Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Abu Sufyan pi dekat Abu Bakar, bagi tahu, "Wahai Abu Bakar, aku dah Islam. Wahai Abu Bakar, aku jumpa dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah. Nabi tak mau tengok muka aku." Abu Bakar kata, "Aku tahu Nabi tak mau tengok muka kamu dan aku takkan bercakap satu perkataan pun mewakili kamu." Ni sahabat.
Nabi tak suka dan sahabat takkan bercakap untuk mewakili orang yang dimarahi oleh Rasulullah ketika tu. Kemudian Abu Sufyan pergi dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, orang nombor 2 Rasulullah yang paling kanan. Kata Abu Sufyan, Sayyidina Umar lebih kuat palingannya daripada Abu Bakar. Lagi dia tak mau layan. Kemudian aku melihat Abbas, bapa saudara aku, Abbas ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi dan bapa saudara Abu Sufyan juga. Bila jumpa Abbas, bukan Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi dia tak masyhur. Al-Abbas sangat tidak masyhur, kecuali orang yang baca sirah lah. Orang yang mendalami sirah. Abbas bin Abdul Muttalib, orang besar juga. Nabi sangat sayang Abbas, sangat kasih Abbas bin Abdul Muttalib. Bila jumpa dengan Abbas, Abu Sufyan pun panggil, dia kata, wahai bapa saudara aku. Kita kami Pak Ngah kan, Pak Ngah kau Pak Long kau Pak Ngah, saya dah masuk Islam. Saya ingat Nabi akan gembira dengan Islam saya. Saya ingat Nabi akan peluk bila saya masuk Islam, tapi Nabi memalingkan mukanya. Pak Ngah, tolonglah cakap dengan Rasulullah. Kita kan adik-beradik. Ni betul tau, ni ucapan. Tapi kataan tu saya saya ubah-ubah lah nak bagi sedap. Kan? Pak Ngah, tolong cakap dengan Rasulullah. Nabi bersikap dingin dengan saya. Maka Abbas pun jawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan bercakap dengan Rasulullah walaupun satu patah perkataan selepas aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada kamu. Aku tak boleh cakap. Maka kemudian dia berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Apa hubungan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan Abu Sufyan? Apa hubungan mereka orang? Sepupu juga. Sebab Sayyidina Ali sepupu dengan Nabi. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kita kenal dah keluarga Nabi. Sebab tu kitab pertama saya baca lepas balik Syria, sirah. Selama beberapa tahun. Selama beberapa tahun. Seronok kenal ahli keluarga Nabi. Dia timbul kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pun pergi jumpa dengan Ali bin Abi Talib, mengadu benda yang sama, kemudian dapat jawapan yang sama. Tak layan. Sayyidina Ali kata, Rasulullah memalingkan muka daripada kamu. Tidak layak untuk kami bercakap bagi pihak kamu, orang yang tidak Nabi redha. Itu jawapan sahabat. Sesungguhnya kami segan dengan Nabi SAW. Kami malu dengan Nabi. Kami sendiri yang Nabi sayang, malu dengan Nabi. Nak bercakap mewakili satu orang yang Nabi tak redha pada ketika itu. Maksudnya yang Nabi tak senang hati. Maka dia berkata, kami tak gamak untuk bercakap dengan Nabi SAW bagi pihak kamu. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan. Abu Sufyan tunggu dengan anak dia di depan kemah Nabi. Sampai Nabi keluar semayang. Nabi tak perhati, tak tengok langsung muka dua orang ini. Kemudian Nabi berjalan lagi, teruskan perjalanan. Sahabat buat kemah dekat Nabi, Arish. Kemah sementara disebut Arish. Ataupun satu khaimah lah sementara disebut Arish. Letak dalam tu, menempatkan Rasulullah dalam tu. Abu Sufyan tunggu di pintu kemah sementara. Bila Nabi keluar, Abu Sufyan tengok muka Nabi. Nabi tak tengok muka dia. Bahkan jauh sekali untuk Nabi senyum kepada dia. Sampailah beberapa hari Abu Sufyan ikut Nabi, dia kata. Abu Sufyan kata, aku ikut Rasulullah. Nabi berwuduk, aku pergi tempat wuduk Nabi. Nabi masuk sampai ke dalam kemah, aku tunggu depan kemah. Nabi pergi semayang, aku semayang di belakang Nabi. Aku memerhatikan muka Rasulullah. Nabi tidak melihat aku. Sehinggalah sampai satu hari, berkata Abu Sufyan, demi Allah. Bukan dia nak keluar Islam. Sama ada Rasulullah redha dengan saya, ataupun saya pergi membawa diri dengan anak-anak,
tanpa tujuan sampai saya mati kelaparan dan kehausan. Dua tu je. Dia sebut dekat anak-anak dia, dia kata, demi Allah, sama ada Nabi terima dan reda, ataupun saya akan bawa diri dan anak-anak sampai mati kelaparan dan kehausan. Nak bawa diri. Dunia sahabat, kalau Nabi tak reda, tak berharga satu sen pun dunia ini. Ini iman sahabat. Banyak kisah tu. Banyak kisah yang apabila Nabi marah, sahabat rasa dunia ni dah tidak berharga. Maka apabila Abu Sufyan sebut begitu dengan tegas, perkataan itu sampai ke telinga Nabi SAW. Tatkala berita tersebut sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW, hati baginda menjadi lembut. Baginda mula sebut nama Abu Sufyan, dan bila Abu Sufyan datang, Nabi tengok muka dia. Tapi Abu Sufyan kata, Nabi belum senyum kepada saya. 20 tahun. 20 tahun dia bermusuh dengan Islam. Bukan sahaja menyakiti, 20 tahun dia yang merencana dan susun strategi perang dengan Rasulullah. Ni Abu Sufyan ni. Tiba-tiba dia masuk Islam, kita nak suruh Nabi senyum hari pertama. Susah. Nabi ambil masa beberapa minggu. Bahkan sebagian ulama sebut beberapa belas hari sahaja. Bila Abu Sufyan dah sebut dia punya pernyataan dia yang tegas tadi, dia kata sama ada Nabi reda ataupun aku akan bawa diri. Sehingga mati kehausan dan kelaparan. Barulah Nabi sebut nama dia, dan barulah ketika itu Nabi melihat dia. Tapi kata Abu Sufyan, baginda belum senyum kepada saya. Mahalnya senyum Rasulullah. Sebab tu orang kalau nampak Nabi senyum dalam tidur kan, maka yang keluar daripada mulut orang tu hanyalah tangisan air mata sahaja. Tak boleh cakap. Kata Abu Sufyan, Rasulullah belum senyum. Sampailah Nabi di Mekah. Sebab bukan perjalanan, bukan sebulan pun. Mekah, Madinah pergi ke Mekah, ambil masa lebih kurang, ramai-ramai macam tu, lebih kurang 2 minggu. Akhirnya sampai. Nabi belum senyum kepada Abu Sufyan. Sampai di Mekah, ramai orang masuk Islam sebagainya. Nabi sampai pada bulan Ramadan di Mekah. Kemudian bulan Syawal berlaku satu perang besar pada tahun 8 Hijrah, bulan Syawal. Perang terbesar sampai Nabi umur 61 ketika itu. Perang itu dinamakan Perang Hunain. Nak dengar tak Perang Hunain? Perang Hunain, kalau nak dengar daripada awal sampai habis, tak lama, 1.5 jam saja. Perang Hunain dia lain pula. Dia ada strategi macam mana Nabi susun, kemudian masuk perang. Dan kenapa umat Islam kalah dalam Perang Hunain pada pusingan pertama? Sama macam Perang Uhud. Kemudian pusingan kedua umat Islam baru menang, dan perang itu perang terbesar umat Islam mendapat harta rampasan perang. Panjang cerita Perang Hunain. Nabi sampai Mekah dengan 10,000 orang. Bulan Ramadan, bulan Syawal berlaku Perang Hunain. Arab bergabung, Hawazin, Thaqif, apa semua ni bergabung nak serang Rasulullah. Nabi pun keluar dengan 12,000 tentera. Ramai tak 12,000? Ramai. Dulu Perang Badar, berapa orang tentera Islam? 313 Perang Badar. Bila Perang Hunain, Nabi berjaya himpunkan 12,000. 10,000 Nabi bawa Muhajirin dan Ansar dan umat Islam daripada Madinah. 10,000. 2,000 adalah tentera-tentera Islam yang masuk Islam di Mekah. Antara tentera Islam yang ramai masuk Islam, baru masuk Islam di Mekah, berada pada barisan paling depan sekali. Yang memegang tali baral ataupun tali kuda perang Rasulullah adalah Abbas radhiyallahu anhu. Tepi Abbas adalah Abu Sufyan ibnul Haris. Abu Sufyan kata, hari ini aku nak tebus dosa aku dengan Islam. 20 tahun.
Dia duduk tepi penakan dia. Nabi tak kenal Abu Sufyan ketika itu kerana beliau berpakaian perang. Perang Hunain, umat Islam kalah teruk pada pusingan pertama sebab dosa yang dilakukan oleh sebahagian sahabat. Sahabat kata, kita ramai takkan tak boleh menang. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Pada hari peperangan Hunain, ada beberapa orang umat Islam, bukan semua. Ada sekelompok yang baru masuk Islam ni, hati dia tak berapa murni lagi akidah. Dia kata, dah ramai takkan kalah. Rasulullah perang sebelum ni semua sikit dan kesemuanya menang. Hari ni dalam perang Hunain ada 12,000 tentera, mesti menang. Mereka tak sandar kemenangan kepada Allah. Tak sandar kemenangan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah tak suka. Nabi Sulaiman, dia tak sebut insya-Allah kepada lebih 70 orang isteri dan juga hamba-hamba sahaya yang dia berjimak yang halal untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah, anak Nabi Daud. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Betul lah. Dia bersama dengan 70 orang isteri dan hamba sahaya yang dihalalkan. Nabi Sulaiman kata akan keluar daripada mereka ini 70 orang pejuang fi sabilillah. Dia tak sebut insya-Allah. Kata Rasulullah, kesemua mereka tidak melahirkan kecuali seorang wanita, itu pun cacat separuh badan. Rasul. Itu Rasul. Allah tidak suka sesuatu kejayaan itu tidak disandarkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah nak kita reti kudrat kita, buah fikiran kita, tenaga kita, usaha kita, duit ringgit kita, kulluhu minallah. Semua dari Allah. Suara sedap kita, akal bijak kita dari Allah. Tak ada dari kamu sedikit pun. Sebab tu inna lillah. Semua hak ada kat kita ni milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Bila sahabat kata kita ramai takkan kalah 12,000. Allah hukum perkataan itu. Kalah umat Islam dalam pusingan yang pertama. Kata Abu Sufyan, aku menyaksikan sendiri barisan tentera Islam pucar kacir dalam perang Hunain. Mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Mereka tinggal Nabi, tetapi Nabi berjalan dengan gagah. Dengan kuda perangnya, dengan baral perangnya di sisi Nabi Abbas Ibn Abdul Muttalib. Nabi sambil-sambil sebut, Nabi kata, Ana ibnu Abdul Muttalib, anan nabiyyu la kadhib. Ketika mana umat Islam lintang pukang dalam perang Hunain pada pusingan yang pertama, sehingga mereka meninggalkan Rasulullah, hanya ada 2-3 orang je keliling Nabi. Nabi kata, aku anak cucu cicit Abdul Muttalib, aku Nabi, dan itu bukan satu pembohongan. Nabi sambil sebut macam tu. Nabi tidak berpatah balik ke belakang. Ketika mana lebih 500-600 tentera Islam yang duduk paling depan lari lintang pukang disebabkan serangan hendak pasukan pemanah snipers Hawazin ketika itu. Pasukan pemanah Hawazin yang berlindung di sebalik bukit di Hunain kucar kacir tentera Islam. Tinggal Nabi 2-3 orang je. Ketika itu kata Abu Sufyan, aku duduk dan kekal di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum kenal aku ketika itu. Bila tak kenal lagi ketika itu, Abu Sufyan berperang dengan bersungguh-sungguh di sisi Nabi, sampai Nabi pun tengok ada 2-3 orang saja. Nabi tanya pak menakan dia, wahai bapa saudaraku Abbas, siapa di tepi kamu? Waktu tu baru Nabi perasan. Sebab yang lain sudah lintang pukang, berpecah barisan ketika itu. Lari menyelamatkan diri masing-masing.
Tinggal tak sampai berapa orang di tepi Nabi. Antara yang ada di tepi Nabi berperang mempertahankan Rasulullah ketika itu seorang lelaki. Nabi tanya, siapa itu wahai Abbas? Abbas jawab, sepupu kamu ya Rasulullah. Maafkanlah dia. Sepupu kamu Abu Sufyan ibn Haris ya Rasulullah, maafkanlah dia. Ketika mana semua orang meninggalkan kamu, dia masih mempertahankan kamu. Nabi pun panggil sepupu dia. Nabi kata, wahai sepupuku, marahlah kamu, bertarunglah kamu. Aku maafkan persengketaan kamu selama ini. Kata Abu Sufyan, aku pecahkan sarung pedangku ketika itu dengan niat untuk tidak kembali ke Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Dia tak mau patah balik dah, dia nak perang. Faham tak ni? Tak bunyi apa pun. Duk dengar sungguh-sungguh. Dia kata dia pecahkan sarung pedang. Sarung pedang ni bila seorang pendekar, pejuang, dia patahkan sarung pedang, maksudnya dia tak mau patah balik. Bila dia sebut kalimah, dia dengar kalimah redha daripada Nabi, dia patahkan sarung pedang dia. Dia kata, hari ini aku akan tebus dosa dan kesalahan aku puluhan tahun bersama terhadap Islam. Akhirnya Nabi pun susun balik pasukan perang. Nabi susun balik tentera Islam mai semula, disusun semula. Untuk pusingan yang kedua, umat Islam pun mara ke depan dan mengalahkan tentera yang lebih banyak daripada bilangan tentera Islam ketika itu. Islam 12,000, tentera musuh ada puluh ribu ketika itu. Sangat ramai. Tapi bila Nabi susun balik dengan bawa saudara, dengan Sayyidina Ali dan sebagainya, dengan Abu Sufyan ibn Haris, lalu umat Islam pun menang. Dan antara harta rampasan perang yang paling besar dalam sejarah peperangan Rasulullah adalah dalam perang Hunain. Habis perang Hunain, Nabi pun balik ke Madinah. Abu Sufyan ikut Rasulullah balik ke Madinah. Nabi orang Mekah, tapi Nabi menetap sampai akhir hayat di Madinah Al-Munawwarah. Abu Sufyan beli rumah ataupun buat rumah di Madinah, duduk dekat dengan Nabi. Nabi keluar ke pasar, dia teman Nabi. Nabi ada di rumah, dia ziarah Nabi. Bermulalah balik. Tuan-tuan ingat balik 40 tahun dulu berkawan baik dengan Nabi. 40 tahun. Itu sepupu Nabi. Membesar satu kawasan. Maksudnya kalau raya jumpa tak kalau raya? Kalau raya jumpa lah, maksudnya balik berhimpun kan. Contoh lah, maksudnya kalau ada perhimpunan apa, berjumpa 40 tahun. Maka kembali bertaut persaudaraan, silaturrahim, ukhuwah. Selain daripada seorang Nabi dan seorang umat, Abu Sufyan juga mempunyai sejarah kawan baik membesar dengan Nabi SAW. Pada ketika itu, di akhir-akhir hayat Rasulullah, Nabi tinggal setahun, tinggal beberapa bulan lagi di akhir hayat Nabi, Abu Sufyan meninggalkan dunia dan seluruh kemewahannya. Ni sahabat. Tinggal dunia dan seluruh kemewahannya. Nak cari Abu Sufyan sama ada di masjid ataupun dia memegang Al-Quran. Bila satu hari Abu Sufyan masuk dalam masjid, Nabi kata, wahai Aisyah, kenal tak siapa lelaki itu? Sayyidatuna Aisyah kata tak kenal. Nabi kata, wahai Aisyah, itulah sepupu aku, Abu Sufyan ibn Harith radhiyallahu anhu. Engkau lihatlah wahai Aisyah, dia orang pertama yang masuk masjid sebelum azan Zuhur. Dan sekejap lagi, dia adalah orang terakhir yang meninggalkan masjid lepas semua orang dah balik. Dulu nombor satu musuh Islam. Bila masuk Islam, jadi nombor satu. Bertakwa kepada Allah. Khidmat dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi meninggal. Kemudian lepas pada itulah, Nabi pun wafat. Sahabat menceritakan, Abu Sufyan menangis seperti seorang anak kecil yang kematian ibunya. Abu Sufyan menangis seolah-olah orang yang kelihatan kehilangan akalnya. Ni cinta sahabat. Bukan cinta sekadar yang tu sepupu, tetapi cinta yang lebih besar itu adalah kekasih Allah. Dan Muhammad itu adalah kekasih pertama dan paling tinggi mereka. Pada hari kematian Rasulullah SAW, Abu Sufyan seperti kehilangan akalnya. Merintih dan menyesal.
ditenggelami kesedihan sehingga kelihatan seperti orang yang tidak berakal. Orang tengok keadaan Abu Sufyan. Subhanallah. Cinta dan kembali kepada agama. Kepada agama. Kemudian akhirnya hidup sampai Abu Sufyan hidup pada zaman Abu Bakar, sampai Abu Bakar wafat. Kemudian beliau hidup sampai zaman Sayyidina Umar. Kemudian beberapa minggu sebelum sakit, anak dan isteri dia menangisi hari-hari nazak dia. Abu Sufyan kata, wahai isteriku, wahai anak-anakku, tak usah kalian tangisi pemergianku nanti. Kerana yang aku ingat dan aku yakin, semenjak aku masuk Islam, aku tidak pernah menderhakai Allah dan Rasulnya walaupun sesaat. Aku tak pernah buat dosa semenjak aku masuk Islam. Ni sahabat. Ni iman sahabat. Ni terahak kita tak kenal tau. Ni bukan Abdul Rahman bin Auf ni. Ni bukan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ni bukan Uthman ibn Affan. Ni Abu Sufyan ibn Haris. Dia kata jangan menangis ketika mana aku meninggal. Kerana aku tidak pernah melakukan dosa kepada Allah dan Rasulnya semenjak aku masuk Islam. Tak nak buat dosa. Subhanallah. Satu hari dia korek lubang kubur. Dia korek lubang kubur, kemudian dia balik rumah. Lepas tu dia kembali nazak. 3 hari selepas dia mengorek liang lahatnya sendiri, kemudian Allah menjemput ajalnya dan rohnya. 3 hari je. Dia sendiri. No? Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Rohnya yang suci keluar menghadap Tuhannya. Jenazah beliau disemayangkan oleh orang nombor 1 ketika itu dalam dunia Islam, iaitulah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang semayangkan jenazah dia. Penghormatan yang sangat besar kepada Abu Sufyan ibn Haris radhiyallahu anhuma. Dan akhirnya begitulah berakhirnya kisah hidup Abu Sufyan bin Haris. Dan berakhirlah ceramah kita. Daripada awal tu suara sampai last. Ayam pun tak ada. Ayam tak tinggi sangat bantai. Yang datang ni. Tak apa. Melawak aja Azim. Kalau Azim nak bagi juga, nak cendol. Tak ada lah. Okey. Melawak saja. Itulah kisah satu daripada 140,000 sahabat Nabi. Tuan-tuan bayang tengok kalau tiap-tiap hari kita dengar macam mana. Subhanallah. Seronok. Meningkatkan iman. Menggetarkan semangat kita untuk meningkatkan iman kepada Allah. Waktu saya belajar di Syria dulu, Suwarun min Hayatis Sahabah, karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha ni jadi muqarrar kami. Semua sahabat dalam tu dibaca. Jadi muqarrar, masuk periksa. No, jadi salah muqarrar ni syllabus lah, salah satu subjek yang kami belajar dulu, no, waktu di Syria tahun 1, subjek yang mudah lah. Sekian saja ceramah dan perkongsian ringkas daripada saya pada malam ini. Semoga kisah Abu Sufyan ibn Haris pada malam ini mendapat tibar, menambahkan iman kita semua. Kita dapat ambil pengajaran. Terima kasih kepada Datuk Kamil bin Din atas penganjuran majlis ilmu di Dewan Teratak Ayah Ibu Azizah ni. Semoga tempat ini diberkati oleh Allah SWT. Semua yang hadir pada malam ini diampunkan oleh Allah SWT. Semoga kita semua dimatikan oleh Allah dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Ta'ala menghadiahkan kepada kita syurga Firdaus bersama dengan para Nabi dan Rasul. Amin, amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.